Jadi le kerusakan pada diri Tanyo menyertanya terkabur. Dan sebahagian dia bahawa sesungguhnya terkabur itu menyakiti hanya terkaburkan orang lain. Gara-gara sifut terkabur Tanyo sehingga tepeh hati. Tepeh hati gom. Sang-sang kadang Tanyo toke dapat bit junarit kibai yang galak adrokan buah sehingga tepeh hati ni buah. Dan memotong tali silaturahmi. Gara-gara Tanyo terkabur bisa putus silaturahmi. Wadah dapat bit narik ke gom. Gara Tanyo merasa dro tinggi. Kada perendahkan gom. Bro ka tinggi dah. Ka rendahkan gom. Ni ada bit ju narik kibai yang galak ke gom. Sehingga gom tepeh hati kah? Mengalir ni. Biar kerja dia wajib kerja. Berat ni okey. Lagi dah kerja buat Belanda. Ijazah. Gara-gara Tanyo terkabur, Tanyo menanggung kemarahan manusia. Rokan kadang nak sapa-sapa, hojak ka Safna. Kai no hana sapa-sapa le. Ayo baraka jak bamo ka Safna. Rah nak sampu, empat nak sampu becut. Ino hana le hana sampu bai bui de. Hana jo le. Karena kamu nyenda besong. Kadang hana sampu kamu lah ke gamprok na. Hana le, adanya sampai cop song. Nak sampu becut hana. Ketinggal no. Hana jo le ka. Kamu ngene yo. Menanggung marah gop. Dan sepakatlah mereka itu datang menyakitinya orang tergabung. Di sana ayo kai pun sakit hati meno ka sakit hati dia. Dia kan sepakat je bina ni buah hau kan sepakat mandung gak yang menyakiti doke. Embong dah dia mentang-mentang je ko toke bacut nak toke mentang ka cak tak haba. Yang benda sepakat ada ni buang tu untuk menyakiti orang takabur kan. Makaji baik dikabur. Gara-gara bengih gap kan hana tentem mandu orang bengih je tak kontrol. Tak ada orang bengih hanya kontrol gara-gara sakit hati ipoh dia. Ipoh dia. Kadang cak dah habar dia mentang-mentang kaya becut. Ka maya ka terendahkan orang miskin. Bengih tu orang miskin bedah ka sepakat ni banabo kampung untuk musuhi, untuk menyakiti orang terkabur kan. Maka jadi baik dikabur. Alahan sebahagian daripada kerusakan takabulam, orang yang takaburan hana diterima kebenaran. Orang takaburan merasa bahawa dia yang paling benar. Patai gak pegah hana ini ngebe batu-batulen. Yang air kerja ni berangkat. Padahal salah toki. Kah hanjir gak batulen mentang-mentang tu. Okay.